Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan satu isu yang sangat penting iaitu pencemaran udara di Jakarta. Jakarta sebagai pusat kota Indonesia bukan sahaja sebagai pusat pentadbiran negara tetapi juga pusat ekonomi, perdagangan dan industri yang terbesar. Dengan jumlah penduduk melebihi 10 juta orang ditambah pula dengan kawasan metropolitan yang padat, Jakarta berdepan cabaran besar dalam memastikan kualiti udara kekal bersih dan selamat. Malangnya, laporan terkini menunjukkan bahawa kualiti udara di Jakarta berada pada tahap yang membimbangkan. Malah sering tersenarai antara bandar dengan pencemaran udara yang paling buruk di dunia. Punca utama pencemaran udara di Jakarta datang daripada beberapa faktor besar. Pertama sekali, jumlah kenderaan berat dan lori kontena yang sangat tinggi iaitu lebih 33,000 unit yang menyumbang pelepasan asap yang tebal ke udara setiap hari. Yang kedua, pelepasan daripada kilang dan cerobong industri yang berjumlah lebih 6,000 buah dan angka sebenar mungkin lebih tinggi kerana sebahagian besar tidak berdaftar. Selain itu, aktiviti pembakaran terbuka dalam industri logam dan peleburan bijih turut menambah pencemaran. Semua faktor ini bergabung menjadi udara di Jakarta semakin tercemar dan berbahaya kepada kesihatan manusia. Dalam menangani isu ini, terdapat beberapa pihak berkepentingan yang memainkan peranan penting. Kerajaan Indonesia melalui Kementerian Alam Sekitar bertanggungjawab memantau pelepasan asap, mengetatkan undang-undang serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Industri pula, khususnya syarikat logistik dan kilang perlu memastikan operasi mereka mematuhi piawaian alam sekitar. Komuniti iaitu penduduk Jakarta itu sendiri menjadi mangsa utama kerana lebih 6 juta telah mengalami penyakit pernafasan akut akibat pencemaran ini. NGO dan Badan Kesihatan pula berperanan menyuarakan kebimbangan, memberi tekanan kepada kerajaan dan industri serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya pencemaran udara. Kesan pencemaran udara ini sangat besar dan meliputi pelbagai aspek. Dari segi alam sekitar, indeks pencemaran udara meningkat ke tahap berbahaya, menjejaskan ekosistem bandar dan kualiti hidup. Dari segi sosial pula, jutaan penduduk mengalami masalah kesihatan seperti jangkitan pernafasan akut dan kos rawatan kesihatan meningkat sehingga menelan belanja lebih 16 bilion rupiah. Dari segi ekonomi pula, produktiviti pekerja menurun kerana masalah kesihatan, manakala industri berdepan risiko sekatan operasi jika gagal memenuhi peraturan. Kesimpulannya, pencemaran udara di Jakarta bukan sekadar isu alam sekitar semata-mata, tetapi ia telah menjadi krisis kesihatan awam dan ekonomi yang serius. Penyelesaiannya memerlukan kerjasama menyeluruh daripada kerajaan, industri, komuniti dan NGO. Hanya dengan usaha bersama, pelepasan asap dapat dikurangkan dan kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan udara di Jakarta kembali bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.